السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم على ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا، رب فقهنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال المؤلف وحفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. Sebelum daripada itu, tuan-tuan boleh buka muka surat 60. Muka surat 60. Boleh. 60 tu ayat Quran yang di bawah sekali. Ayat Quran di bawah sekali tu, wa man kana minkum maridan. 184. Sebenarnya bukan waman, tapi faman. Ini kesalahan cetakan terhadap ayat Al-Quran. Dia faman kana minkum. Al-Baqarah 184. Saya baru perasan semalam, bila tengok-tengok, waman bukan waman, faman kana minkum. Adapun satu lagi, waman kana tu, waw tu ayat 185 yang mana waman tapi tak ada minkum. Jadi di sini kena tanda elok-elok, iaitu di sini 184 Al-Baqarah ni faman, faman kana minkum maridan. Habis. Kemudian 63 seperti yang saya sebut semalam kemarin, yaitu ayat Al-Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayat Al-Quran ni faman kana minkum maridan, muka surat 63. Ayat Quran dia di sebelah 63, ayat Quran di sebelah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ayat Quran ini, pertama sekali teks ini ialah teks yang dikutip daripada kitab Al-Majmu' dari Imam An-Nawawi. Ayat Qurannya mudah ya. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin, ataupun sedang musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka qadalah beberapa hari daripada hari yang akan datang. Mudah ya. Tapi datangnya musannif, lalu dia terjemah dengan terjemahan yang tak betul, salah. Itu terjemahannya muka surat 63, artinya, maka barang siapa di kalangan kamu itu sakit, betul lah? Boleh? Muka surat 63. Maka barang siapa di kalangan kamu itu sakit, betul? Memang sakit. Atau berazam atau menyempurnakan puasa dalam musafirnya. Ini salah tu. Salah tu kat ni. Ni tak tahu pasal apa mari. Tak. Maka berbukalah ia, kemudian maka wajib atas puasa 19 hari yang berbuka itu pada hari yang lain. Sebenarnya teks Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Majmu', sebenarnya dia bawa mari ayat Al-Quran, kemudian dia sebut ma'nahu wa arada al-fitr falahu al-fitr wa alaihi iddatun min ayyamin ukhra. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahawasanya selepas dia sebut ayat Quran, maka Al-Imam An-Nawawi sebut, dan ia itu menghendaki berbuka puasa, maka dia boleh berbuka puasa, itu saja. Tapi datang ni, atau berazam atas menyempurnakan puasa di dalam musafirnya. La ilaha illallah. Ini terjemahan yang merosakkan terus. Sebab kalaulah orang itu berazam atau menyempurnakan puasa dalam musafirnya, dia kena qada tak? Orang, contoh, saya bermusafir, dia kata, aku azam nak puasa ni, saya azam nak puasa, puasa tak? Baik, kalau kata puasa, wajib tak qada? Saya tengah musafir, bawa kereta, hari ini aku berazam menyempurnakan puasa dalam musafir.
Ada puasa tak? Puasa. Wajib tak qada? Wajib qada apa? Dia memang buat dia dalam puasa. Jadi ini terjemahan yang Allahul Musta'an yang ni apa? Salah. Ini tanda elok. Bukan berazam atau menyempurnakan puasa dalam musafirnya. Bahkan muraknya sedang bermusafir. Bas. Sedang bermusafir. Kemudian bila sebut kata sedang bermusafir, boleh tambah perkataan Imam Nawawi, dan dia bermusafir dan dia nak berbuka, maka dia boleh berbuka. Itu saja. Kemudian masuk pada tajuk kitab, iaitu pada muka 64 situ berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mas'alatun, adakah boleh berbuka pada musafir dengan maksiat? Syuf, musafir dengan maksiat di sini muradnya ialah asim bis safar. Kita dalam istilah fiqh kita ada asim bis safar wa asim fis safar. Bis safar, saya lagi fis safar. Asim bis safar iaitu orang yang tujuannya ialah maksiat. Yang ni dia pergi 2 marhalah, 3 marhalah, 4 marhalah. Tujuannya apa? Tujuannya jumpa gawe dia. Dan hadza maksiat pada musafir. Yani asim bis safar. Bis safar tujuannya itu ialah maksiat. Ada pun saya lagi asim fi as-safar, itu dengan makna perjalanan destinasinya itu ialah destinasi yang harus, tetapi diselitkan dengan maksiat. Contoh nak balik kampung tapi balik dengan gawe. Tujuannya itu halal tak halal? Halal. Tapi asil fi as-safar. Maka murad di sini, boleh tak kita nak berbuka pada asil bis safar, tujuan kita maksiat tapi kita nak berbuka. Apabila tujuan kita itu tujuan maksiat, tuan-tuan kena ingat, apabila tujuan kita itu tujuan maksiat, maka tidak dibenarkan sebarang rukhsah. Masih rukhsah. Tak ada rukhsah. Kerana kaedah menyebutkan ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak akan dapat dengan maksiat. Maka orang yang mana tujuannya maksiat, maka tak boleh jamak qasar dan tak boleh berbuka pada hari tersebut di atas dasar musafir. Tapi kalau nanti dia kena apa? Tak makan mati, itu boleh berbuka kerana darurah. Nama taqaddam. Boleh. Ini sama lah ni. Tak. Pergi untuk konsert-konsert yang diharamkan, sukarlah hukum. Konsert-konsert yang diharamkan. Lepas tu hak demo kosa tu dah tahu. Tak mazhab Syafi'i tak lepas. Tak lepas cukup. Tak cukup syarat. Kata An-Nawawi di dalam Al-Majmu', tiada harus berbuka puasa Ramadan di dalam musafir maksiat. Di dalam musafir maksiat, yakni tujuannya maksiat. Boleh. Adapun kalau tujuan kita halal, tapi dalam masa kita duduk musafir tu duduk buat benda haram, faham? Maka itu tidak mengapa, makna kata masih boleh untuk berbuka puasa dan masih boleh untuk qasar sembahyang. Tak ada masalah. Bukan tak ada masalah buat dosa. Makna kata nisbah rukhsah tu masih dapat. Syarak nak buikan kita kelonggaran berbuka, kelonggaran qasar sembahyang, dia tengok destinasi kamu maksiat ataupun tidak. Jika destinasi kamu maksiat, tidak dibenarkan. Kalau buat tak sah. Tapi kalau destinasi kamu itu halal, cuma kamu buat maksiat tengah-tengah jalan, maka masih lagi boleh jamak qasar dan juga berbuka. Dengan tiada khilaf. Dan demikian lagi pada pelayaran yang lainnya. Lainnya mana? Tanda boleh tu. Dan demikian lagi yakni tiada harus berbuka. Tiada harus berbuka ni bila? Pada pelayaran yang lainnya. Yang mana? Lainnya maksiat. Yang kurang perjalanan yang mengharuskan. Yang kurang perjalanan daripada yang. Gitu. Boleh.
Sepatutnya kena bahasa lebih jelas. Yang kurang perjalanan, yang kurang perjalanan daripada yang kurang perjalanan daripada yang mengharuskan qasar. Yang ni tak cukup 2 mahalah. Itu bahasa dia. Boleh. Maka, jadi kalaulah musafir bukan maksiat, faham? Tetapi kurang daripada perjalanan yang 2 marhalah, kurang daripada tu 50 km, 20 km, tak boleh jamak qasar. Kemudian saya nak tuan-tuan tengok ibarat ni. Maka jika pelayaran ni musafirnya seorang, kurang daripada masafatul qasri. Apa kurang? Yang ni tak cukup 2 marhalah. Berapa kilometer contoh? 20 km, 50 km. Dan bukan perjalanannya maksiat. Okey, betul. Maka harus baginya berbuka puasa pada bulan Ramadan dengan ijma' serta nas Al-Quran dan hadis. Clear? Tak ada clear mana? Kita tengok bila ibarat. Jika perjalanan itu kurang daripada 2 marhalah dan bukan destinasi maksiat, maka harus berbuka dengan ijma'ul ulama. Siapa ambil ibarat sini memang terbaik. Terbaik apa ya? Dia pergi Kota Baru. Dia pergi Kota Baru beli kitab. Allah, bukan musafir maksiat. Dia beli kitab. Dia pergi beli kitab. Sampai sana jamak qasar. Allah, jamak qasar. Dia beli ijma'. Dia kata beli ijma'. Subhanallah. Malam lengu. Apa benda ni nak beritahu? Rupanya balik cek balik teks Al-Majmu' dalam Syarah Al-Muhadzab, nuskhah yang ditasahih oleh Syekh Najib Al-Muti'i rahimahullah ta'ala. Bukan kurang, lebih. Jika pelayarannya itu lebih daripada masafatul qasri. Wadah. Sebab ada nuskhah lain teleduna kurang daripada masafatul qasri. Musannif ambil pada nuskhah yang salah. Saya tak pasti musannif nukil ni faham ke tak? Mana boleh kurang daripada masafatul qasri? Mesti lebih. Barulah ijma'. Subhanallah yang ni. Wah, ini bagi saya apa? Kalau orang tanya kesalahan paling besar dalam kitab ni, saya baca tu gelak sama-sama malam. Boleh. Jadi bukan kurang. No. Duna lebih. Lebih daripada masafatul qasri. Ini yang nuskhah Imam Nawawi dalam Majmu' fauqa, lebih daripada masafatul qasri. Jadi kalau kita bukan nak pergi Kota Baru lah. Tu kita dah pergi jauh sana. Nak pergi Johor Baru, bukan Kota Baru. Pergi Johor Baru, 2 marhalah. Kemudian kita nak tujuan bukan maksiat. Maka boleh jamak qasar dengan ijma' ulama. Masih khilaf. Kata Asy-Syafi'i harus baginya puasa dan harus baginya berbuka. Boleh pilih 2. Sama ada tuan-tuan nak berbuka ataupun nak puasa. Dan saya sebut dah, manakah yang lebih afdal? Kalau kita rasa mampu untuk berpuasa, kita berpuasa afdal. Tapi kalau kita rasa letihnya badan tidak bermayang, khalas, berbuka. Fara'un. Harus bagi orang yang perang sabil di dalam bulan puasa. Perang yang sabil. Perang sabilillah lah. Perang fi sabilillah. Di dalam bulan puasa itu berbuka puasanya supaya kuat tubuh badan mereka itu orang yang berperang dan tidak lemah mereka itu melawan seterunya. Baik, seterunya orang sabil. Kerana orang yang menghadapi seterunya itu berhajatkan kekuatan dan kepintasan. Kepintasan ni kelajuan ketika bertemu seterunya. Habis. Maka dari kerana itulah diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasanya Nabi sebelum pergi berperang dan ketika bertemu seterunya itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian perang Nabi berbuka. Sebab apa? Kerana Nabi nak bagi tahu siapa yang berbuka maka tidak ada sebarang masalah. Yang ni praktikal Nabi tu. Contoh macam sujud sahwi. Sujud sahwi ni Nabi punya ajar sujud sahwi praktikal. Ini Nabi sebutlah hadis innama nusitu.
Ya innama nusitu, hanya saja aku dilupakan, yang Allah Ta'ala melupakan akan aku supaya liusyarri', sabda Nabi, innama nusitu liusyarri', supaya saya mengajar syariat. Mengajar syariat dengan praktikal. Samalah juga berbuka puasa dalam perang, ajar dengan praktikal. Maka sahabat ni tuan-tuan, bila tengok Nabi berbuka, pakat buka habis. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian katanya, sebagaimana riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ghazwatain, yaumi Badrin." Yaumi Badrin badal daripada ghazwatain, badal ba'd min kull. Yaumi Badrin wal Fath. Ataupun boleh juga dibaca dengan yauma Badrin, ay fi yauma Badrin, fi yaumi Badrin, no? Yauma Badrin wal Fath fa aftarna fiha, artinya telah berperang kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan sebanyak 2 peperangan, iaitu perang Badar dan pembukaan Makkah. Ini pembukaan Fathu Makkah. Berlaku perang ke tak? Fathu Makkah berlaku perang. Fathu Makkah berlaku sedikit peperangan, sedikit sahaja. Ini tidak luas, kerana Abu Sufyan pergi kepada Nabi SAW sebelum pada Fathu Makkah, kemudian dia balik dan dia suruh manusia masuk ke dalam rumah masing-masing. Masuk. Man dakhala darahu fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah masing-masing, dia selamat. Maka Nabi SAW masuk daripada beberapa penjuru dan tidak ada yang menghalang. Cuma di bahagian sayap Nabi, iaitu Khalid bin Walid, ada sedikit berlaku pertempuran kecil di antara Khalid bin Walid dengan Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal ketika itu. Berlaku berperangan sedikit, maka sebab itu disebut juga Fathu Makkah juga dikira sebagai hari perperangan. Ada juga berlaku perang. Tapi umumnya orang kafir ketika itu sebenarnya mereka banyaknya menyerah kalah. Sudah menyerah. Summa qal, maka telah berbuka puasa kami pada keduanya yang perang tersebut. Mas'alatun, apakah hukum puasa yang hamil atau yang menyusukan anaknya? Baik, sebelum baca ibarah, saya nak sebut dulu masalah yang ni kita dah bahas dulu sikit, tapi kita bahas sekali lagi. Kita kena ingat kaedah. Apabila kita berbuka kerana diri kita, saya berbuka sebab saya yang nak, sebab saya yang letih, sebab saya yang sakit, maka ini hanya mewajibkan qada. Boleh kita berbuka puasa kerana takut mudarat ke atas diri kita sendiri, mewajibkan qada tanpa fidyah. Contoh, orang tu sakit, Allah, sakit perut, terpaksa makan. Bila dia makan, wajibul qada, na'am. Tetapi wajib dan fidyah, tak wajib. Kamu berbuka kerana takut mudarat ke atas diri kamu sendiri. Taib. Masalah yang kedua, berbuka puasa kerana takut mudarat atas orang lain. Maka gambarannya ada beberapa. Contoh, menyelamatkan orang lemas. Kita takut tak? Kita duduk atas darat, tak mati. Hak nak tenggelam tu takut mati tu. Jadi kita berbuka puasa kerana takut atas orang lain. So, ataupun ibu yang mengandung, ataupun yang sedang menyusukan anak. Maka, jikalau orang itu takut mudarat atas orang lain, ibu yang mengandung takut anaknya nanti bermasalah. Sama ada dalam Al-Fiqhul Manhaji kata, begitu juga semua takutnya gugur, ataupun mungkin kita kata anak tu jadi mudarat, maksudnya dia tak cukup sifat sebab kekurangan zat, kekurangan makan. Dan begitu juga takutnya orang perempuan yang menyusu, takut kalau dia puasa dia okey, cuma masalahnya takut budak tu, sebab nanti susu dia jadi kurang sebab tak makan. Susu dia kurang, maka dia tak makan, maka susu kurang, maka budak tu akan bermasalah sebab tak minum susu. Jadi kita, orang perempuan tadi tu berbuka sebab apa? Sebab takutnya mudarat ke atas anak tersebut dalam kandungan ataupun anak yang sedang menyusu. Apabila kita berbuka kerana takut mudarat atas orang lain, maka wajibul qada wal fidyah. Ingat tu,
Yang saya sebut dulu kaedah kullu fitrin irtafaqa fihi syakhsan wajabatil fidyah. Tiap-tiap pembukaan puasa hak mana dua manfaat daripada dua belah pihak, maka wajibul fidyah. Jadi ibu-ibu yang berbuka disebabkan untuk takut kemudaratan bagi anak, wajibul qada wal fidyah. Hak ni hak nombor 2. Ada satu lagi nombor 3. Iaitu takut mudarat atas kedua-duanya sekali. Gimana? Seorang ibu, dia kata saya takut saya yang akan demam, dengan sekali anak-anak pun juga akan demam. Dia takut, orang perempuan dia takut, kalau saya sedang berpuasa, saya puasa juga, saya pun demam, saya pun sakit, dan juga anak dalam kandungan pun akan masalah, ataupun anak yang sedang menyusu juga akan bermasalah. Jadi situ takut apa dia? Takut apa dia? 2 orang. Satu tubuh badan, satu lagi apa dia? Satu lagi anak yang dikandung ataupun anak yang sedang menyusu. Maka di sini berlaku pertembungan, disebut muqtadi wa mani'. Muqtadi wa mani'. Jadi masalahnya, apabila kita takut kemudaratan ke atas diri kita, itu mani' min wujubil fidyah. Saya sebut dah. Kalau kita takut mudarat atas diri kita lalu kita berbuka, itu adalah perkara yang menghalang daripada wajibnya fidyah. Tetapi kita berbuka disebabkan takutnya orang lain, itu muqtadi. Apa dia? Iaitu perkara yang menuntut bayaran fidyah. Jadi dalam satu masalah ada 2 kita. Apa dia? Berbuka kerana orang lain dan berbuka kerana berbuka kerana orang lain, berbuka kerana diri kita. Maka di sini apabila berhimpun di antara mani' dan muqtadi, idza ijtama'a al-mani' wal muqtadi ghuliba al-mani', maka hukumnya bagi perempuan yang mana berbuka kerana takut dirinya dan anaknya dua-dua sekali, maka hukumnya tidak wajib bayar fidyah. Mesti wajib, tak wajib bayar fidyah. Maka khulasahnya ada 2 keadaan tak wajib fidyah, 1 keadaan wajib fidyah. Kena ingat. Macam payah nak ingat. Ingat je. Kena mengapai? 2 keadaan tak wajib fidyah, iaitu takut mudarat. Ibu takut mudarat pada diri dia sahaja tanpa anak, ataupun ibu takut mudarat pada diri dia serta anak, dua-dua sekali. Adapun yang kena bayar fidyah, memang ibu itu takut hanya mudaratnya, dia okey, anak dia yang masalah. Itu wajib batil fidyah. ولذلك قال الإمام ابن رسلان رحمه الله والمد والقضاء لذات الحمل أو مرضع إن خافتا للطفل. Mud dengan qada bagi dia 2 jenis manusia, iaitu ibu yang mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak, jikalau mereka takut hanya kepada situasi anak. Thumma qala, jadi tuan-tuan faham ni, kita baca straight, tak ada apa ibarat ni. Kata An-Nawawi dalam Majmu', bermula perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusukan anaknya, maka jika bimbang datang mudarat daripada sebab puasa itu atas diri keduanya. Tanda dia ni. Ambil pen merah tanda. Takut mudarat tu atas apa? Diri keduanya. Diri mah? Diri sendiri. No. Tak. Tak. Mana kata apa? Diri sendiri. Takut mudarat atas apa? Diri sendiri. Yakni tanpa anak. Dia yang takut dia demam. Nescaya harus berbuka puasa dan wajib qada puasa atas keduanya. Boleh berbuka, wajib qada. Tetapi tiada wajib fidyah atas keduanya. Tak wajib. Sebab apa tak wajib fidyah? Sebagaimana hukum orang yang sakit. Orang sakit ni tuan-tuan, berbuka sebab apa? Dia berbuka sebab dia ke sebab orang lain? Sebab dia berbuka. Dia sakit, sebab tu dia buka. Untuk diri dia. Maka sebegitulah ibu yang mengandung takut mudarat pada dirinya, dia berbuka kerana dirinya. Seumpama orang sakit, maka tiada khilaf padanya. Boleh. Dan begitu juga masalah yang saya sebut, kalaulah berhimpun 2, takut kepada diri sendiri dan juga anak, tuan-tuan boleh tambah. Dan jika bimbang datang mudarat atas diri keduanya serta anaknya, boleh. Maka yang demikian itu, tak payah tambah apa, ada dah. Maka yang demikian mana? Bimbang mudarat itu. Demikian itu jua, yang ini demikian itu tak kena fidyah. Boleh. Demikian itu yang tak kena fidyah. Jua dengan tiada khilaf padanya. Boleh. Tanda dulu, diri keduanya serta anak. Mana ada 2 orang.
Satu, takut mudarat atas tubuh badan sendiri serta anak. Serta anak tu dengan anak dalam kandungan. Jadi ini kita tanda. Hal ni juga tiada khilaf bahawasanya apa dia? Tidak kena fidyah. Bersalahan pada nafsu Syafi'i. Harus bagi perempuan yang hamil daya menyusukan anaknya berbuka puasa keduanya dan wajib qada pada keduanya dan memberi makan keduanya akan fakir miskin. Jadi ini nafsu Syafi'i yang mana menyalahi yang di atas tadi. Mana? Iaitu nafsu Syafi'i yang mengatakan bahawasanya takut mudarat atas kedua-duanya ialah mewajibkan apa dia? Qada tanpa fidyah. Wahada, ini bersalahan dengan mu'tamad yang dipegang oleh mutaakhirin. Walau bagaimanapun sah untuk kita tanggung nafsu Syafi'i, nafsu Imam Syafi'i ini di atas masalah jikalau yang mewajibkan fidyah ialah takut mudarat hanya pada anak. Boleh tanggung nafs itu terhadap masalah iaitu takut pada anak. Kemudian katanya masalah tu, adakah harus berbuka puasa kerana menyusukan anak orang lain dengan memberi ujrah? Allah. Mana ni? Kita sebut dah ibu yang sedang menyusukan anak boleh dia berbuka? Boleh. No? Di sini dia buat persoalan, mesti anak kita ke kita boleh berbuka kerana nak jaga susu dalam badan supaya boleh bagi budak minum. Baik, budak tu mesti anak kita. Kalau budak tu anak orang lain gimana? Saya sebut dulu. Dalam mu'tamad, dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, wal murdi' dan iqna' kata walau mustajarah atau mutabarri'ah. Imam Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan bahawasanya boleh berbuka bagi orang yang menyusukan anak sama ada ambil upah ataupun free of charge. Kita tolong orang, anak jiran kita bagi susu. Faham tak? Jadi kita berbuka sebab tolong anak jiran, ada upah? Tak ada upah. Maka dalam mazhab kita, bui upah atau tak bui upah, boleh berbuka kerana nak menyelamatkan orang lain. Boleh. Anak kan? Tak kiralah anak orang lain pun. Manusia muhtaram. Boleh. Adakah harus berbuka puasa kerana menyusukan anak orang lain dengan diberi ujrah? Diberi upah? No? Ini soalan. Tidak ada masalah dengan soalan ini. Cuma tuan-tuan ingat jawapan. Jangan faham kata kalau selain ujrah ke nak? Jawapannya ujrah ke? Tak ujrah. Ujrah ni upah. Beri upah ke? Tak beri upah ke? Free of charge ke? Tak free of charge ke? Jawapannya boleh berbuka kerana nak menyelamatkan satu jiwa. Jiwa anak. No? Anak orang lain pun tak apa. Kata An-Nawawi dalam Syarh Al-Muhadzab, apabila tiada puasa perempuan yang bimbangkan datang mudarat atas anak yang disusukannya, anak tersebut dengan mendapat ujrah, maka hukum yang lebih sahih sebagaimana yang dinaqalkan daripada Al-Qadhi Husain dalam fatwanya. Al-Qadhi Husain ma'ruf. Al-Qadhi Husain dalam fatwanya, Al-Qadhi Husain harus baginya tiada puasa. Harus baginya mana? Harus baginya perempuan tersebut tiada puasa dan wajib fidyah seperti mana pada hukum menyusukan anaknya perempuan yang sendiri yang tiada sebarang upahan. Bahkan wajib pula atasnya perempuan itu berbuka puasa jika memberi mudarat akan anak yang disusukannya itu dengan sebab puasanya perempuan itu. Jadi boleh berlaku. Dan bahkan ada penambahan, iaitu jikalau dia puasa menyebabkan mudarat, yakin mudarat atas anak dia, hukum yang haram dia berpuasa. Selamat kan? Satu jiwa. Dan begitu juga masalah orang yang hamil. Dalam Syarhul Iqna', Al-Khatib Asy-Syarbini kata boleh orang yang mengandung itu berbuka puasa jikalau takut mudarat, walau min zina. Alhamdulillah. Walau min zina. Yang ni kalau dia itu berzina lalu mengandung, maka dia mengandung itu, faham tak? Dia mengandung itu, dia nak kena buka puasa. Boleh tak? Boleh berbuka walaupun daripada anak zina. Kerana hak dalam perut itu anak muhtaram. Dihormati syarak tak? Dihormati syarak. Perbuatan dia yang terkutuk. No? Tapi anak dalam tu anak yang dihormati syarak. Mas'alatun, bagaimanakah hukum perempuan hamil atau menyusukan anaknya itu sakit atau musafir? Dia sakit ataupun musafir. Okey? Baik. Saya sebut dulu sebelum daripada baca jawapan.
Orang yang sedang hamil, orang yang sedang menyusukan anak, boleh tak dia nak berbuka dalam masa yang sama dia juga sedang musafir? Boleh ke tak? Dia nak berbuka kerana musafir. Yani apa maknanya di sini? Sekarang ni dia mengandung, kemudian dia bermusafir. Boleh tak dia berbuka? Boleh sangatlah. Musafir lagi. Tapi di sini ada perbahasan. Kalau dia berbuka itu sama ada niyatut tarakhus amla. Apa niyatut tarakhus? Niat mengambil rukhsah. Niat mengambil rukhsah. Yani niat nak memakai kelonggaran syarak. Faham? Ada orang dia buka puasa sebab apa? Saya musafir hari ni, sebab tu saya makan. Bila dia sebut saya musafir, saya makan, mana dia ambil tak rukhsah kelonggaran tu? Dia ambil. Sebab dia kata hari ni saya musafir, saya makan dah. Itu makna kamu telah mengambil rukhsah syarak. Ada orang dia tak niat pun untuk mengambil rukhsah. Surahnya bagaimana? Yang ni dia tak kisah. Dia pernah kisah pasal Ramadan. Dia naik atas kereta, dia Ramadan dengan bukan Ramadan sama. Jadi dia musafir. Kebetulan. Tuan-tuan, kebetulan hari itu memang dia gerak sebelum subuh. Bawa kereta. Cukup 2 marhalah. Yang ni perjalanan lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah dan ke atas. Dia bawa kereta. Dia sama je. Puasa tak puasa, di sebelah dia sama. Dia pun ambil makan. Baik, berdosa dah dia makan. Adakah dia makan hari itu kerana nak mengambil kelonggaran ataupun dia tak niat? Tak ada niat. Berdosa ke tak? Jawapan para ulama, dia tidak berdosa daripada sudut puasa. Sebab dia ada uzur. Cuma dia berdosa daripada sudut tidak niat mengambil rukhsah. Bukan mengambil rukhsah ni niat sahaja aku mengambil. Bukan, mana berbuka kerana apa? Kerana halal bala ataupun kerana memang kamu nak mengambil apa? Sebab saya musafir. Itu maksudnya. Jadi di sini ibu yang mengandung, apabila ibu yang mengandung, kalau dia berbuka ketika musafir kerana mengambil rukhsah, itu tidak ada iskal, maka tidak kena qada dan tidak kena fidyah. Dua-dua tak. Dan juga jikalau dia itu berbuka kerana dia tak kisah pun, dia tak ada niat mengambil rukhsah, maka sama juga hukum. Cuma ada khilaf. Tetapi madar sebenarnya wajib fidyah ni bukan masalah niat tarakhus. Madar makna tempat dikira dia kena bayar fidyah ataupun tidak, bukan mengikut niat mengambil rukhsah ataupun tidak, tetapi hanyalah tilik kepada berbuka sebab anak ke sebab kamu ke sebab dua-dua, itu sahaja. Boleh. Dia bukan kira niat tarakhus. Niat tarakhus ni masalah tadi. Namun beliau ini dibawa ibarat Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' yang perlu sedikit kepada perhati. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, jika adalah keduanya itu musafir atau sakit, maka berbukalah keduanya itu dengan niat mengharuskan berbuka. Jaga elok. Niat mengharuskan berbuka dalam Arab panggil niyatut tarakhus. Niat tarakhus, mengambil rukhsah. Boleh. Mana? Dengan sebab sakit atau musafir. Contoh gini, saya buat misal mudah. Tuan-tuan musafir. Tuan-tuan jamak takhir. Jamak takhir. Tuan-tuan musafir, tuan-tuan jamak takhir. Baik, jamak takhir tu semayang tak zuhur dalam waktu zuhur? Jamak takhir semayang tak zuhur dalam waktu zuhur? Tak. Maka tuan-tuan lah waktu zuhur tu, tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan dengar lagu, tuan-tuan dengar Quran, ikut gila apa-apa pun. Baik. Apa beza tuan-tuan dalam kereta tu dengan kawan di sebelah? Kawan di sebelah tu memang tak semayang. Kawan sebelah memang tak semayang. Musafir ke, tak musafir ke, sama saja. Maka dalam waktu zuhur kita pun tak semayang lagi. Kawan sebelah dia pun tak semayang lagi. Tetapi beza kita meninggalkan semayang dengan niat mengambil rukhsah. Apa rukhsah? Jamak. Jamak takhir. Kawan sebelah kita, dia memang bawa kereta, memang dia tidak niat mengambil rukhsah. Apa semayang? Malah kata. Jadi hatu tu dia tinggal semayang, ada tak dia niat mengambil rukhsah? Tak ada. Maka beza di antara kita dan dia, kita tidak berdosa. Dia berdosa tak? Berdosa sebab dia tidak ada niat mengambil rukhsah. Sama juga masalah ini. Orang itu dia memang
dia memang bermusafir dan dia berbuka kalau nak ambil rukhsah. Kawan sebelah kita memang dia puasa, tak puasa sama. Boleh. Jadinya itu perbezaan. Jadi di sini, jikalau seorang ibu yang mengandung berbuka puasa dengan niat mengambil rukhsah. Mengambil rukhsah, yang saya berbuka sebab saya memang nak berbuka sebab saya musafir. Dengan sebab sakit atau musafir, maka tiadalah fidyah atasnya dengan tiada khilaf. Masih khilaf. Dan jika tiada berniat mengharuskan berbuka, padahal berbuka ia kerana bimbangkan mudarat ke atas anaknya. Ke atas anaknya. Anaknya apa? Sahaja, betul. Takut mudarat atas anak. Bukan ke atas dirinya. Maka wajib fidyah seperti. Jadi wajib tak fidyah? Wajib. Sebab apa wajib? Takut mudarat atas anak. Seperti pada masalah berbuka orang yang musafir dengan sebab jima', bukan dengan niat tarakhus. Allah. Buana ni contoh. Orang tu dia musafir. Dalam sedang dia musafir, lalu dia jima' isteri dia. Baik, soalannya, wajib tak bayar fidyah? Yang ni wajib tak, bukan fidyah. Wajib tak puasa 2 bulan, kafarah? Kafaratul uzma. Dia musafir, bawa kereta, kemudian dia berhenti mana, dia jima' isteri dia. Dia jima' isteri ketika sedang musafir. Wajib dia kena kifarat. Kena kifarat. Boleh tengok dulu. Kamu jima' isteri tu atas dasar apa? Saya kan musafir. Saya mana wajib puasa. Kalau begitu, memang apa? Tidak kena kafarah bila khilaf. Tak kena kafarah. Mana kena? Faham tak? So, ataupun kawan kita ni, dia jima' memang kalau tidak niat mengambil rukhsah. Dia kata, loh, saya ni memang tak puasa pada awal lagi. Sama je bulan puasa dengan bukan bulan puasa. Kena ada fidyah, kena ada kafarah. Mu'tamad tak kena kafarah. Tak kena juga. Tak kena. Sebab apa? Sebab ada syubhat. Kafarah ni wajib bila yakin tak ada syubhat. Apabila ada syubhat, maka tak kena buat kafarah. Syubhat dia apa? Syubhat musafir. Walaupun dia nisbah dia bulan puasa dengan bulan saya puasa sama saja. Tapi ada apa? Ada syubhat. Jadi kita baca di sini. Seperti masalah berbuka puasa orang yang musafir dengan sebab jima' bukan dengan niat tarakhus. Bukan niat dengan tarakhus ni apa? Yang ni tidak niat mengambil rukhsah, maka tetap tidak kena denda. Begitulah yang disebutkan Imam Al-Baghawi. Di sini kita tengok musannif colek-colek ibarat. Lepas tu dia abang seperti pada masalah berbuka. Masalah berbuka ni dalam majmuk. Saya rasa dia tak sebut masalah jima' dulu ni. Dengan niat tarakhus ni. Dia tak sebut dulu. Lebih colek sini kita pun awangan. Apa benda nak beritahu? Sebab saya tak terdahulu. Ni kembali kepada husnul ikhtiar. Comel tak comel kita kutip ibarat. Bukan semua. Yang walaupun kita ni hanya mengutip ibarat, tapi kena pastikan dia ibarat kita itu munasabah dengan kita. Contohnya macam orang kutip ibarat daripada kitab lain. Kemudian ibarat kitab itu ditulis kama taqaddama bayanuhu. Seperti mana telah terdahulu perbahasannya. Kita pun colek dalam kitab orang, tak dalam kitab kita. Kemudian kita pun nukis sama seperti mana telah terdahulu perbahasannya. Walhal tak terdahulu perbahasan dalam kitab kita. Dia muskilah ala kulli hal. Thumma qal syahadan wajib qada atas perempuan yang haid dan nifas dan yang berbuka puasa dengan tiada uzur. Ini ulangan. Berapa kali nak ulang apa? Masalah perempuan haid dengan tidak ada uzur ni. Dan yang tidak berniat pada malam dengan sengaja atau dengan lupa, dan wajib juga qada puasa. Ni ada penambahan sikit. Dan wajib juga qada puasa yang luput sebab pitam dan riddah, yakni walayadzubillah murtad. Kerana bahawasanya pitam itu satu bagai daripada penyakit. Pitam ni pengsan. Dan dalam hari ini, perubatan kita hari ini, kalau pitam itu lama, kita panggil koma. Panggil apa? Koma tu. Nanti kita baca dulu, nanti kita serasi pasal koma. Jadi koma ni dia penyakit tak? Penyakit. Maridan. Jadi, saya tanya, jangan lupa ayat Quran dulu yang kita baca. Faman kana minkum maridan. Siapa yang sakit. Aw ala safarin ataupun musafir. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka dia kena ganti beberapa hari. Betul?
Apabila kita kategorikan koma ataupun pitam ini sebahagian daripada sakit, wajib buat qada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa yang sakit atau musafir kena ganti hari lain. Apabila kita kategorikan pitam ialah sakit, kena qada tak? Kena qada berdasarkan ayat Quran, sebab kita masukkan pitam itu ke dalam kategori maridan, sakit. Kemudian katanya bersalahan dengan sembahyang. Jadi tuan-tuan ni wajib qada, untuk orang yang koma. Bersalahan dengan sembahyang, maka tiada wajib qada sembahyang yang luput sebab pitam. Dia kena beringat ni, menghabisi seluruh waktu. Nanti datang masalah zawal mana yang turun mana. Kerana masyaqqah berulang-ulang padanya. Allah, apa mana? Masyaqqah berulang-ulang padanya sembahyang. Soalan di sini, orang pitam, orang pengsan, wajib tak qada sembahyang? Jawapannya tidak. Masyaqqah tidak wajib tak? Tidak wajib qada sembahyang. Dengan syarat sembahyangnya itu, pitam itu menutup seluruh waktu. Boleh. Ni kalau dia sedar pukul 6.30 petang, wajib tak sembahyang asar? Wajib lah, dia bangunlah waktu. Kita buat gambaran yang mana yang mana menghabisi waktu. Dan jangan lupa masalah orang perempuan haid, nisbah solat dijamak ataupun tidak. Itu saya tak mau hurai lah. Panjang kalau hurai di sini. Jadi, sekarang ni, jikalau pitam kita menghabisi waktu sembahyang, habis waktu sembahyang, dengan sebab pitam saja, maka wajib tak qada sembahyang yang kita tinggal di dalam ketika sebab pitam itu? Jawapannya tak wajib. Sebab apa tak wajib? Tak. Sembahyang ni benda tiap-tiap hari berulang-ulang. Dan jikalau orang itu pitam seumur, mati kerah dia kena bawa qada sembahyang dia. Boleh. Bayangkan dia pitam 2 bulan. Macam mana dia nak qada sembahyang dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, apa salahku ya Allah? Kena qada pula. Dah tahu je qada. Ala kulli hal. Wadih. Tak tahu mana. Boleh sebut begitu tak? Apa salahku? Baik, ada pun puasa lain. Puasa ni setahun sekali. Puasa setahun sekali. Bila kata puasa setahun sekali, maka jawapannya dia wajib qada. Maka sebab itulah kesimpulan bagi orang yang koma. Kalau dia mau tanya mazhab Syafi'i yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, orang yang koma ataupun orang yang pitam, maka ingatlah jawapan, iaitu tak wajib qada sembahyang, namun wajib qada puasa. Boleh. Tapi ada kes hari ni koma sampai 2-3 bulan. Koma sampai makan 2-3 tahun. Ada yang koma sampai 24 tahun. 20 tahun pun ada. Anak-anak ajar mana, negara mana tu. Dah koma sampai berbulan-bertahun-tahun. Bila dia bangun bila koma, kita kata sembahyang dia pun tak wajib qada. Puasa wajib qada. Allah. Siap dah lama kita pitam ni. Jadi kalau mengikut mu'tamad mazhab, wajib qada. Namun Imam Ad-Damiri rahimahullah ta'ala dan Najmul Wahaj menyebutkan pandangan Ibnu Suraij ada 2. Yang pertama, jikalau dia koma itu ataupun pitam itu menghabisi sebulan, full sebulan, maka tak wajibul qada. Ada qaul Imam Ibnu Suraij Al-Badil Ashhab. Jadi kalau dia koma sampai bertahun-tahun tu memang tak wajib qada, nisbah Ibnu Suraij. Maka ada satu lagi pandangan Ibnu Suraij yang mengatakan jikalau dia pitam kita menghabisi 1 hari, faham? Maka jawapannya tak wajibul qada. Allah. Maknanya kata apa? Lagi mudah dan ringan. Iaitu bila 1 hari. 1 hari itu pitam saja. Pitam saja maka tak wajibul qada. Faham tak? Tapi kita sebut dalam mu'tamad mazhab. Faham tak? Pitam itu apabila menghabisi seluruh hari, sah ke tak? Tak sah. Ada qaul Imam Ramli. Imam Ramli bila pitam tu menghabisi 1 hari, faham? Maka itu puasanya tidak sah, dan wajibul qada. Al-mu'tamad wajibul qada. Kemudian katanya, dan demikian lagi orang yang baru masuk Islam tiada wajib qada puasa yang luput di dalam masa kufurnya. Tak wajib. Boleh. Dengan tiada khilaf, supaya menggemar akan dia kepada Islam, akan dia kafir. Jadi kalau orang kafir, orang kafir ni tak ada masalah.
Bila dia masuk Islam, maka dia tidak wajib qada zaman dia kafir dulu. Boleh, tak ada masalah lah. Sebab kita nak targhib lahu fil Islam. Berbeza dengan murtad. Murtad kita suruh qada. Sebab taghlizan alaih. Cuma orang kafir hari tu, bila dia masuk Islam, dia imsak ke tak? Contoh dia masuk Islam lala ni, pukul 6 petang. Hari ni puasa ni 6 petang. Wajib dah imsak. Lagi 2 jam Syekh. Nak masuk lagi sejam setengah nak masuk maghrib. Wajib dah imsak. Wajib imsak. Jawapannya tidak wajib imsak. Oleh Imam Al-Qalyubi rahimahullah, sunat saja imsak. Sunat imsak. Boleh? Tahan sabar. Pahala masuk Islam. Kata Imam Ar-Ramli rahimahullah, Al-Walidur Ramli, fatwanya tidak disunatkan imsak. Targhiban lahu fil Islam. Ada khilaf disunatkan imsak ataupun tidak. Imam Walidur Ramli kita tak sunat imsak. Fi khilaf. Thumma qal, perkara yang dituntut ketika puasa. Bermula sebahagian perkara yang ni kita baca straight ya tuan-tuan. Ni pengisian rohani dalam bulan puasa. Itu ialah makan sahur walaupun hanya dengan sebiji tamar atau seteguk air. Maka masuk waktunya iaitu setengah malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bi jur'ati ma. Sahurlah walaupun minum seteguk air. Jadi tuan-tuan, kita walaupun kita rasa kita mampu nak berpuasa tanpa sahur, bersahurlah. Kerana bersahur ni menyalahi ahli kitab daripada kalangan Yahudi. Yahudi tak sahur. Boleh. Dan sunat mentakhirkan makan sahur daripada tengah malam. Yang dilewatkan sahur. Tapi lewatkan jangan lewat sangat. Faham tak? Lewat yang tidak menjatuhkan kita ke dalam syok. Syok masuk subuh. Dan menyegerakan berbuka puasa tak kala yakin akan jatuh matahari. Maka sunat berbuka itu dengan tamar. Dan jika ada rutab maka terlebih afdal dengan rutab. Nanti kita akan bahas menyegerakan berbuka puasa. Kemudian bila kita berbuka tuan-tuan, maka bukalah dengan tamar. Tapi kalau ada rutab lebih baik. Jadi tamar dengan rutab ni, tamar ni kurma kering, rutab ni kurma basah. Mana yang lebih baik? Kurma basah, rutab. Nabi SAW kan yuftir ala rutab. Nabi kita berbuka puasa atas rutab. Kalau tak ada rutab baru tamar. Kita ada setengah tu baru isyak okok dulu. Faham tak? Tamar yang ni. Ala kulli hal, minum tamar dulu. Makan tamar. Dan meninggalkan berkata yang sia-sia. Dan meninggalkan perkara yang diingini. Yang syahwat. Jadi tinggal perkara diingini ni walaupun contoh Allah membeli barang. Barangkali sebab tu orang beli malam kot. Kemudian kata, dan meninggalkan berbekam. Meninggalkan berbekam. Ini tuan-tuan, meninggalkan berbekam. Sebab apa? Berbekam ini melemahkan orang puasa. Dan berbekam pada bulan puasa hukumnya makruh. Bahkan membatalkan puasa mengikut pandangan mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kata batal puasa. Berbekam. Cuma mazhab kita tak batal. Cuma kalau boleh elakkan. Sebab mazhab lain kata batal. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Dan merasai makanan. Ni, ambil letak. Dan saya sebut merasai makanan selagi mana kita tidak berhajat untuk merasakan makanan seperti ibu-ibu yang masak dan tidak ada orang yang nak tolong rasa. Maka tidak makruh kama fitur musim. Dan membanyakkan sedekah. Dan membaca Al-Quran pada harinya atau malamnya Ramadan. Dan membanyakkan i'tikaf, istimewa pula pada 10 malam akhir Ramadan kerana menuntut Lailatul Qadri. Dan meluaskan belanja bagi ahlinya. Ni wasa' tawsi'a 'ala al-'iyal. Sedekah kepada anak-anak. Bagi makan sedap-sedap pada anak-anak. Sama juga. Dan memberi makan akan orang puasa. Jika kuasa. Ini jika mampu. Maka hingga dikenyangkan. Ni saya rasa tak perlu ni ibarat ni. Maka hingga. Guna bahasa Melayu. Maka hingga dikenyangkan. Hingga dikenyangkan sudah. Boleh. Memberi makan jika kuasa hingga dikenyangkan. Dikenyangkan apa? Dikenyangkan akan orang yang buka puasa tu. Dan jika tiada kuasa, maka dengan semampunya seorang. Semampulah. Kalau kita mampu sedekah tamar-tamar dah. Masalah tu. Apakah hikmat berbuka dahulu dengan tamar? Ni mudah. Kata ulama adalah disuruh berbuka dengan tamar itu. Terlebih dahulu itu kerana ada padanya tamar manisan. Dan mengenyangi. Dan mengenyangi ke mengenyangkan? Bahasa Melayu. Mengenyangi ke mengenyangkan? Tengok balik. Orang-orang yang pandai bahasa Melayu. Martabatkan bahasa Melayu. Dan memudahkan penghadaman. Maka diketahui akan yang demikian itu, demikian yang tersebut. Ada padanya manisan ilah.
Berkata setengah ulama bahawa ia mencerdikkan akal dan menambahi kekuatan tubuh. Karena Rasulullah SAW yuhibbul halwa wal asal. Nabi suka manisan. Kemudian katanya, mas'alatun, manakah didahulukan, berbuka dengan rutak atau tamar? Tadi sebut dah. Dia kata buka tamar rutak pada dulu. Ulang lagi. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, fa in lam takun rutabat fatumayrat. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dahulu daripada sembahyang maghrib atas beberapa biji buah rutab. Maka jika tiada didapati buah rutab, maka berbuka ia dengan beberapa buah tamar. Thumma qala fa'idatun, maka adalah rutab, iaitu buah kurma yang baru masak. Ni dia cerita pasal rutab ada dua jenis, tamar ada dua jenis. Bagi suka sikit kita teringat pasal bab makan lala ni. Maka adalah rutab, iaitu buah kurma yang baru masak dan belum kering, dan ianya ada dua bagai. Allah. Pertama, tiada boleh dijadikan tamar, yakni masuk mengekal, dan apabila terlambat memakannya, masak mengekal kot, bukan masuk, masak mengekal. Pelik-pelik nak bahasa ikutlah saya pun tahu kan pelik-pelik ibarat ni. Masak mengekal, dan apabila terlambat memakannya, maka ia segera binasa. Rutak ada dua jenis. Rutak ada dua jenis. Satu jenisnya, dia takkan jadi tamar sampai bila-bila. Boleh. Dia ada sebagai rutak. Dia takkan jadi tamar sampai bila-bila. Dia duduk situ, maka habis kuat, dia rosak. Selagi rutak, dia akan bertukar jadi tamar. Kok mana pun dia akan jadi tamar. Dia tengok di Madinah lah, macam-macam rutak pada dah. Keduanya, boleh dijadikan tamar dan boleh ditaruh dalam karung dan boleh dikeringkan. Boleh dikeringkan jadi tamar. Dan ada pun tamar ianya ada dua bagai jua. Pertama, kurma kering yang ditinggalkan di atas pohonnya, kemudian selepas daripada masaknya hingga ia kering. Hak tamar pertama, memang kita biar dia kering dulu atas pokok. Lepas dia kering, masak, kering, baru kita kerak. Keduanya kurma yang hampir kering, kemudian maka dipotong akan dia. Potong sebelum kering. Dia punya mula-mula dia rotak. Jadi tengok, nak masak lah ni. Kerak siap-siap. Dan dijemurkan dia bawah matahari hingga kering dia. Habis. Intah al-misbah. Tentu dengan misbah munir pula. Bukan misbah munir kita jauhi tu. Al-misbahul munir fi gharib al-syarh al-kabir bil-Fayyumi rahimahullah ta'ala. Al-misbahul munir. Misbah munir bagi Imam al-Fayyumi rahimahullah ta'ala, yang mana Imam al-Fayyumi buat seumpama kamus mensyarahkan kalam al-Imam al-Rafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana dia nak karang kitab tu rujuk 70 musannafan, 70 buah karangan kitab. Nak buat kamus tu 70 kitab rujuk. Jangan main-main. Misbahul munir ni kalau memang orang yang bersebut dengan mazhab Syafi'i, selalunya beliau kata Dr. Hisham Kamil hafizahullah ta'ala, kalau dia kata penuntut ilmu mazhab Syafi'i kena ada Al-Misbahul Munir dalam rumah dia. Al-Misbahul Munir dia akan urat apa makna dia, apa makna aqilah, apa makna dalam istilah-istilah mazhab Al-Imam Syafi'i. Ada tak? Kalau tak ada, kena beli. Mas'alatun, apakah hukum berbuka puasa? Ni soalan tidak betul. Apa hukum berbuka puasa? Hukum buka puasa? Jadi tak buka puasa jadi dosa? Subhanallah. Ada kalam ajib. Faham tak? Dia nak beritahu depan ibarat, dia mau buka kau tak buka kau, memang dia mau automatik buka. Faham tak? Dia mau buka kau, jadi saya minum air, berbuka. Tak mau minum air, berbuka dah. Automatik berbuka dengan sebab semata-mata terbenam matahari. Dan ta'rif puasa min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Puasa daripada terbit fajar sampai pada. Sebab itu kita nak berbuka puasa dengan makan. Itu yang kita nak. Apa hukum berbuka puasa? Ada kalam ajib. Kata Nawawi dalam syarah Muslim, bermula penghabisan waktu puasa dalam sehari-hari itu ialah apabila lenyap matahari dan masuk malam. Maka jika seorang itu berterusan puasa juga, kemudian daripada lenyap matahari, nescaya tiada dinamakan puasa. Dia jawab, mana nama puasa?
Lagi kerana bahawasanya dengan sebab lenyap matahari itu mengeluarkan siang hari dan masuklah malam. Maka adalah malam itu bukanlah tempat bagi puasa. Habis ya? Mas'alatun, bagaimanakah hukum menyegerakan berbuka puasa? Saya rasa dalam bahasa Melayu, bukan bagaimana. Apakah hukum menyegera berbuka puasa? Ini bahasa Melayu penting. No. Ambil semua benda nak kata, bahasa Melayu penting. Bagaimana? Bagaimana ditanya tentang hal. Ini kaif. Ada pun bahasa Melayu kita, kalau ditanya haqiqatul syai' yus'al bima. Apakah? Ada nahu. Bukan katakan nahu lah bahasa Arab, bahasa Melayu pun sama juga. Faham tak? Penting bahasa Melayu. No? Bukan semua orang boleh tulis, kemudian bahasa Melayu dia cecah berbau. Mana boleh gitu? Bahasa Melayu ada peraturannya. Jadi kalau kita tulis bahasa Melayu, kena ikut bahasa Melayu. Kalau kita tulis bahasa Inggeris, kalau kita punya grammar hancur lebau, marah kita. Boleh. Bagaimanakah hukum menyegerakan berbuka puasa? Kata An-Nawawi dalam syarah Muslim, maka adalah pada hukum syarak seorang yang menahan dirinya daripada makan dan minum apabila sudah masuk matahari, maka ini hanyalah suatu pekerjaan yang sia-sia. Jua, dan jadilah kelakuan yang demikian itu menyerupai kelakuan Yahudi. Yahudi, tuan-tuan, mereka suka melewatkan berbuka puasa. Dia terbenam matahari, dia buat dulu. Dan dia akan tunggu sampai nampak bintang-bintang dia. Istibakin nujum. Dia adalah bintang-bintang lah. Dia tak ada bintang Scorpion ke apa, tak tahu. Ada bintang-bintang dia. Dan kata Imam Bujairi rahimahullah, begitu juga pada zaman sekarang Syiah. Syiah sama dengan Yahudi. Nisbah, kata Bujairi ni. Faham? Iaitu nisbah mereka melewatkan berbuka sampai bintang bertemu bintang. Jadi mereka ni melewatkan buka puasa. Sebab itu Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati bi khair ma'ajjalul fitr. Nabi menyebut hadis, umatku sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana mereka berbuka puasa dengan awal, segera. Mana kata Nabi menyebutkan kalau kata kita melewatkan buka puasa tidak ada kebaikan. Sebab apa? Kamu menyalahi sunnah. Dah lah suruh berbuka awal, molek dah suruh buka awal. Bukan lewat juga. Mana berat sangatlah Nabi sebut orang macam ni. Kemudian katanya, tetapi jika belum tahqiq masuk matahari dengan sebab mendung, kelam, maka hendaklah dinanti hingga yaqin. Ni bawah, dia akan hurai lagi. Faham? Lepas tu dia buat Far'un. Far'un ay mutafarrun amma qabla. Far'un ke Far'un, dia tafsir daripada matahari atas, salah atas. No? Jika tiada yakin masuk matahari, tiada yakin masuk matahari. Masuk matahari, terbenam matahari. Saya tanya sebahagian sahabat, kenapa orang kata masuk matahari? Masuk matahari ni mungkin maksud dia masuk dalam laut kot. Terbenam matahari, masuk matahari mana masuk dalam laut. Boleh jadi lah kot, no? Saya pun tak tahu sangat, tapi masuk matahari ni malah terbenam lah barangkali. Jika tiada yakin terbenam matahari seperti zon seorang dengan ijtihadnya pada masuk matahari itu, masuk terbenam, maka tiada sunat baginya seorang menyegerakan berbuka. Titik situ. Apa makna di sini? Sekarang ni kita yakin tak terbenam matahari? Tak. Lakin ijtihad. Kita ijtihad. Ijtihad ni tak kira lah apa-apa pun. Ijtihad dengan wirid kita ataupun dengan pekerjaan kita. Contoh, kita kalau lepas asar kita baca 5 juzuk, maka masuklah waktu maghrib. Lah ni kita duduk dalam hutan. Kemudian lepas daripada asar kita baca 5 juzuk atau berlalu masa 5 juzuk, kemudian boleh tak kita nak berbuka? Saya nak berbuka berdasarkan ijtihad saya, pengamatan saya. Maka jawapannya, boleh ke tak? Jawapannya, kalau dengan ijtihad boleh, kerana ijtihad merupakan zon. Namun afdalnya jangan buka lagi, relax dulu sampai betul-betul yakin, gelap tu baru berbuka. Di sini tidak ada masalah. Sebab Nabi suruh kita berbuka bila yakin. Kemudian bahkan haram menyegerakan dia serta syok masuk matahari. Lalu ni kita syok, masuk ke lagi, masuk tak lagi, masuk tak lagi. Buka awal, hukumnya haram. Boleh. Sebab kita panggil, orang panggil bila tidak ada keyakinan nisbah masuk waktu ataupun zon masuk waktu. Boleh. Dan makruh bagi orang yang yakin masuk matahari mentakhirkan berbuka jika dia i'tiqadkan ada pada menyegerakan itu fadilat. Ini
Ini masalah tuan-tuan. Apa hukum? Saya nak sebut dulu. Apa hukum kita lewatkan buka puasa? Contoh, orang dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak duduk lagi. Tak mau lagi makan. Tunggu dulu. Kamu yakin dah masuk maghrib? Masuk dah maghrib. Yakin dah. Tapi saja tak mau buka. Apa hukum? Hukumnya makruh. Tetapi makruh itu dengan syarat apa? Jikalau kita melihat bahawasanya melewatkan itu afdal. Boleh. Yukrahu lahu at-ta'khir in qasada zalik wa ra'a anna fihi fadilah. Makruh kita melewatkan berbuka puasa dengan syarat. Bila kata makruh? Apabila kita melihat bahawa pada melewatkan itu ada kefadilan. Apa dia? Ada setengah orang dia rasa, kalau lewatlah bagus, makin lama kita puasa. Ada orang faham lagu tu? Dia kata, lagi bagus kita buka lewat 7.30 masuk, pukul 8 baru kita makan nasi, baru makan kurma. Lagi bagus, sebab makin lama kita puasa. Jawabnya, mik mana pahaman ni? Amal ni mik mana? Kita ada, bila terbenam matahari tak ada puasa, habis. Tapi ada juga orang etikad melewatkan tu yang terbaik. Sebab dia kata lagi lama kita puasa. Jadi hukumnya makruh bila kita lewatkan apabila kita melihat berpandangan melewatkan berbuka itu ialah terbaik. Adapun kalau kita lewat berbuka dalam keadaan kita tak kata pun melewatkan itu terbaik, boleh. Adapun jikalau kita lewatkan berbuka, bapa demo berbuka lewat saja, adakah melewatkan berbuka itu afdal? Tak ada. Afdalnya kita segera akan buka puasa. Lepas tu demo tak makan lagi, ya, hukumnya tidak makruh. Kata Imam Tirmizi, khilaful aula. Khilaful aula yani apa? Khilaful aula yani nak tidak sampai tahap makruh dan tidak sampai tahap harus. Yang ini menyalahi sunnah. Jadi afdal, khilaful aula lahu bahs. Ala kulli hal ada perbahasan, namun kita tak sebut di sini. Jadi di sini musannif buat mari qaid. Dan dalam kitab-kitab Arab dia sebut wara'a anna fihi fadilah, fihi fadilah. Namun musannif ala kulli hal salah faham berkenaan dengan pembalikan dhamir. Wa da'ib. Iaitu masalah dia tengok ibarat dia, kita baca. Dan makruh bagi orang yang yakin masuk matahari mentakhirkan berbuka. Makruh. Apa syaratnya wahai musannif? Makruh tu bila? Jika diiktikadkan bahawa ada menyegerakan itu fadilah Allah. Jika diiktikad bahawa ada pada menyegerakan itu, menyegerakan ke melewatkan, yani baina as-sama' wal ard. Bukan iktikad. Mana ada orang iktikad menyegerakan itu fadilah sebab dia nak menyalahi. Faham tak? Sebab itu yang terbaik balik dhamir ni Imam Tirmizi dalam hasyiahnya. Dia berbalik dhamir itu bukan kepada at-taqdim atau at-ta'jil. Berbalik dhamir kepada at-ta'khir. Jika diiktikadkan bahawa ada pada melewatkan, bukan menyegerakan. Ini salah totok tu. Tak? Ini tidak cermat dalam penulisan. Jadi jika diiktikadkan bahawa ada pada melewatkan fadilat, dia tengok melewatkan tu ada fadilat. Sebab itulah dia buat begitu. Hukum makruh. Boleh. Adapun jika dia tak i'tikad melewatkan itu adalah fadilat, maka tidak makruh khilaful aula kama syarahna. Jadi tuan-tuan tolong tanda elok, bukan menyegerakan, dia melewatkan. No. Ini salah balik dhamir. Lalu tempat dia letak dhamir, dia letak isim fa'il. Salah. Faedatun adalah menyegerakan berbuka puasa itu mengandungi beberapa fadilat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Artinya, telah berfirman Allah Ta'ala, Tuhan yang maha mulia lagi maha besar, bermula orang yang terlebih kasih kepadaku daripada hamba-hambaku itu ialah mereka yang bersegera berbuka puasa. Titik situ. Stop. Kemudian ni adalah tambahan yang diambil pada syarah, diletak pada hadis. Sepatutnya, marilah ya'ni, supaya bezakan mana
terjemahan hadis dan syarah. Wa da'if kadzalik. Bila kita buat mai ayat Quran ataupun hadis, buat mai terjemah betul-betul ataupun terjemah mafhum, kemudian sebarang penambahan ditambah yani. Wada. Katanya kemudian ni kita tambah. Tambah apa? Yani masalah. Faham tak? Bukan boleh tambah lagu tu ni hadis. Tamam? Kemudian kalau zaman dulu buat dalam kurungan. Tahu? Bila ulama nak syarah hadis, dia buat fasil dengan kurungan. Matan hadis dalam kurungan, kemudian dia syarah, tutup kurungan. Masuk balik. Begitulah. Alamat dan hasil-hasil pun gitu juga. Dalam kurungan, luar kurungan. Alat tawan min qadim, dari zaman dulu lagi. Contohnya dibuat kurungan ataupun seumpamanya. Bukan bercampur. Wal mudrajatu fil hadis ma atat ba'd al-fadh ruwat ittasalat. Kemudian daripada sudah yakin di hati akan masuk matahari. Kemudian daripada sudah yakin, bila itu berbuka puasa? Bila yakin akan masuk matahari. Tafsilun. Apabila ditakhirkan daripada berbuka puasa, maka mereka itulah orang yang jauh daripada balasan baik dan rahmat Allah Ta'ala. Maka menyegerakan berbuka puasa itu merupakan perbuatan Nabi SAW. Kemudian masalah tu, apakah hukum makan sahur? Jadi, cerita dah no. Tak cerita lagi kot, cerita umum tadi. Tadi makan sahur tu benda dituntut. Apakah hukum makan sahur? Kata An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab telah muafakat ashab Syafi'i. Ashab, yakni anak murid bagi Al-Imam Syafi'i ataupun anak murid bagi anak murid Al-Imam Syafi'i. Ashabul wujuh. Bahawasanya makan sahur itu sunnah. Dan mentakhirkan dia makan sahur itu lebih afdal. Kerana padanya itu menolong atas puasa. Menolong kita atas puasa. Melewatkan tu, lagi pak melambatkan kelaparan kita. Kemudiannya maka disunatkan mentakhirkan dia sahur itu ialah selama yakin masih kekal malam. Dan jika hasil syak padanya, maka yang afdal iaitu meninggalkan sahur. Subuh ke tak lagi? Subuh tak lagi. Jangan sahur. Afdal. Dan dinakalkan daripada nafsu Syafi'i al-Um bahawasanya apabila syak seorang di dalam pada kekal malam padahal belum makan sahur, ia nasihat sunat baginya seorang meninggalkan sahur. Maka jika makan sahur juga di dalam keadaan syak kekalkan malam, nasihat sah puasanya seorang kerana bahawa asalnya ialah kekal malam. Contoh, kita kata subuh tak lagi, subuh tak lagi, subuh tak lagi. Jam tak ada nak tengok. Duduk hutan kot bang kali. Duduk di hutan, subuh tak lagi, subuh tak lagi. Boleh tak kita nak makan kerana belum yakin subuh? Jawapannya boleh, tetapi afdal tidak makan. Baik, kita makan juga, batal tak batal. Cuma, kena ingat kaedah. Iaitu dia, az-zannu idza tabayyana khata'uh. Apa nama? Apabila zon itu ternyata salah, maka hukumnya tidak sah. Dipanggil istilah fiqh, la ibrata bi-dhannil bayyin khata'uh. Tidak ada sangkaan dengan zon yang salah sangka. Yang ni bahawa kita asal macam tak lagi, kita makan. Puasa kita sah. Tiba-tiba, rupa-rupanya hak kita makan tadi, lepas subuh, 7.30 dah. Maka jawapannya, nyatalah puasa kamu telah terbatal daripada tadi. La ibrata bi-dhannil bayyin khata'uh. Macam saya cerita tu lah. Ustaz duduk ajar tu. Faham tak? Dia kata bila bangun lewat, jangan tengok jam, makan dulu. Jadi jawapannya lepas pada tersilap tak edit puasa, faham? Kemudian katanya Faraun bermula sunat makan sahur itu kerana sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Artinya makan sahurlah kamu kerana bahawasanya pada makan sahur itu barakah. Barakah yang ini pada mengikut Nabi SAW. Tafsilun, maka adalah hikmat mentakhirkan makan sahur itu ialah supaya menghasilkan keupayaan bagi mendirikan ibadah dan supaya menyalahi akan kaum Yahudi dan Nasara. Ingat, Yahudi dan Nasara mereka tidak bersahur. Habis. Syahadat, sunat pada bulan Ramadan melebihkan nafkah dan belanja atas hayal. Ini bukan tadi ada. Ulang lagi. Dan berbuat kebajikan kepada ahli keluarga dan jiran tetangga. Tekan sedekah belakang. Dan berbanyak memberi sedekah. Berbanyakkah? Memperbanyakkan. Tolong tengok balik bahasa Melayu. Berbanyak memberi sedekah. Berbanyakkah? Betulkah imbuhan ber?
Nanti tuan-tuan cek, yang pakar bahasa Melayu tolong cek. No? Dan sunat memperbanyak, ni betul pula, memperbanyakkan tilawatul Quran. Tilawatul Quran ni baca Quran. Dan memperbanyakkan i'tikaf bila masjid. Ni ulangan tadi. Istimewa pula di dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Kerana diharap akan berbetulan yang dapat ibadat dengan Lailatul Qadri. Dan sunat menghidupkan Lailatul Qadri. Dan siang Lailatul Qadri pun sunat. Ada orang perah malam-malam Lailatul Qadar, pagi tu tak ibadat. Tak. Malam Lailatul Qadar, kata Imamul Bajuri, yundab ihya, disunatkan menghidupkan siang yang mana malam tadi Lailatul Qadar. Sunat juga. Kemudian katanya, dengan berbuat ibadat dengan serta ikhlas dan yakin serta berijtihad di dalamnya pada berbuat ibadat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya barang siapa mengerjakan amal pada Lailatul Qadri kerana yakin akan kebenarannya. Lailatul Qadri ni tuan, al-qadr yakni al-kabir fil manzilah. Sebut malam Lailatul Qadar. Qadar ni makna apa? Kata sebahagian ulama, Lailatul Qadri iaitu malam yang besar ganjaran. Itu makna qadar. Macam kita sebut rajul lahu qadr. Seorang lelaki yang ada kadarannya, yakni ada martabatnya. Setengah kata al-qadr ay at-taqdir. Kerana malam itu malam yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, yakni mana apa diisikan lauh mahfuz. Dan adapun irada Allah Taala itu qadim. Nah. Kemudian katanya kerana yakin akan kebenarannya. Imanan, kerana yakin akan kebenaran Lailatul Qadar. Dan kerana menuntut redha Allah Ta'ala, nescaya diampuni Allah Ta'ala akan dosanya yang telah lalu. Diampunkan dosa. Boleh? Faidatun, kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ni tengok dulu. Faidatun, kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada sikit kemuskilan ibarat dah. Sebab tengok, insyaAllah esok habis ni no. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin.